Tuan-tuan, puan-puan, perjuangan kita ini tidak akan selesai sehinggalah Palestin bebas. Sedikit perkongsian secara ringkas. Saya cuba mempertahankan apabila berada bersama dengan rejim Zionis, mereka tidak membenarkan untuk kita pakai stokin. Hijab tu cerita lain sebab cerita saya dengan Hazani Helmi berbeza sedikit. Stokin tidak dibenarkan pakai. Allah ilhamkan kerana orang Gaza pernah berkata, keterdesakan punca kreativiti. Jadi bagaimana kita nak balut kaki kami? Kami pakai penutup mata yang mereka ikat dan tangan kami di belakang. Saya balut kaki menggunakan penutup mata dan orang Israel tanya, ini apa? Saya jawab, saya nak solat. Tak boleh, keluarkan. Ini adalah untuk agama saya. Tak boleh, keluarkan. Lalu ketika itu, kawan-kawan daripada negara lain ramai-ramai menyokong. Dia kata ini adalah religion dia dan dia nak solat. Akhirnya, orang Israel terpaksa akur dan saya memakai penutup kaki sehinggalah saya keluar daripada penjara.